Selamat sejahtera, saya Tivia Selbem dari kelas SLK 3A. Nombor metrik adalah B32 SLK 24F011. Perolehan sumber ialah proses mendapatkan barang atau peralatan yang diperlukan oleh organisasi. Ia melibatkan mencari pembekal, membuat perbandingan, harga dan memilih sumber yang paling sesuai. Tujuannya adalah untuk memastikan organisasi mendapatkan barang yang berkualiti dengan harga yang berpatutan dan memenuhi keperluan semasa. Unit pertama ialah Lenovo ThinkCentre M90A Gen 3 AIO. Sebuah komputer terpakai tetapi masih berprestasi tinggi dengan skrin 23.8 inci, prosesor Intel Core i7 dan 16GB RAM. Ia ditawarkan pada harga RM1,750. Seterusnya, Epson Projector EB2065, projektor yang sangat terang dengan kecerahan 5500 lumens dan kualiti paparan 3 LCD. Sesuai untuk bilik musyarat atau kelas. Harganya ialah RM2,649. Akhir sekali, terdapat Mackie 70/70 manual pull down screen, iaitu skrin projektor tarik turun bersaiz 70/70 inci dan ia dijual pada harga RM480. Seterusnya adalah desktop komputer Dell Optiplex 7010 Projector ViewSonic PA503SA SVGA 400 lumens dan skrin projektor Mackie 70/70 LCD manual wall pull down. Desktop Dell Optiplex 7010 adalah satu set komputer lengkap yang menonjolkan ciri-ciri moden termasuk monitor FHD 22 inci memproses Intel Core i5 dan storage pantas sehingga 16GB RAM dan 512GB SSD menjadikannya sesuai untuk kegunaan pejabat atau hiburan dengan tawaran Wi-Fi percuma. Seterusnya, ViewSonic PA503 SE adalah sebuah projektor berkuasa dengan kecerahan tinggi 4000 lumens dan resolusi SVGA yang sesuai untuk membentangkan yang jelas dan terang di dalam bilik bersaiz sederhana. Akhir sekali, skrin protector Mackie melengkapkan set ini sebagai skrin protector jenis manual yang tertarik ke bawah untuk dipasang di dinding dengan saiz 70/70 inci. Ia menyediakan permukaan tontonan yang besar dan berkualiti untuk menyayangkan dari projektor. Komputer all-in-one berkuasa tinggi yang dikuasakan oleh pemproses Intel Core i7 menampilkan skrin sebesar 24 inci dan dilengkapi dengan spesifikasi yang kukuh termasuk SSD 512GB dan 16GB RAM, disertakan dengan jaminan selama 2 tahun dan dipasang dengan sistem operasi Windows 11. Produk kedua ialah projektor LCD Sony VPL-DX 271X GA dengan kecerahan 3600 lumen ditawarkan pada harga RM2,799. Projektor ini sesuai untuk kegunaan pejabat atau bilik darjah. Akhir sekali, ketiga ialah skrin projektor LCD tarik manual dinding Mackie yang berharga RM480. Daripada syarikat S2 IT Avenue Sdn Bhd yang terletak di Seremban 2 IT Avenue Negeri Sembilan. Cadangan perolehan ini terbahagi kepada 2 item utama. Pertama, pembelian 5 unit komputer meja Lenovo ThinkCentre M90 pada harga seunit RM1,750, menjadikan jumlah kos untuk komputer ialah RM8,750. Kedua, pembelian satu set sistem tayangan yang merangkumi Epson Projector ialah berharga RM2,649 dan satu unit skrin projector jenis manual wall pull down Mackie berharga RM480. Jumlah keseluruhan kos untuk sistem tayangan ini adalah RM3,129.
Dengan menggabungkan kedua-dua perolehan ini, komputer dan sistem tayangan, jumlah kos seluruhan yang dicadangkan ialah sebanyak RM11,879. Jualan 5 unit Dell Optiplex 7010 pada harga RM1,099 seunit berjumlah RM5,495. Pakej termasuk ViewSonic projector ialah RM1,349 dan Mackie screen projector ialah RM180 berjumlah RM1,870. Jumlah keseluruhan kos untuk semua item yang disenaraikan adalah RM7,365. Abang PC Nilai Negeri Sembilan jualan 5 unit PC berasaskan Intel Core i7 pada harga RM1,482 seunit berjumlahnya RM7,410. Pakej projektor termasuk Sony RM2,799 dan Mackie screen projector RM480 seunit berjumlahnya RM3,279 dengan jumlah kos seluruhan RM10,689. Hai, saya Aizam bin Muhammad Safaruddin, nombor matriks B32 SLK24F 014 akan membentangkan tentang pemilihan pembekal terbaik serta faktor pemilihan. Berdasarkan hasil penambahan kos 5 unit komputer desktop full set, 1 LCD projector dan 1 skrin daripada ketiga-tiga pembekal yang dipilih adalah Realbyte Computer Supply dengan total harga kos sebanyak RM7,365. Seterusnya, ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan yang dibuat saya. Faktor pertama adalah faktor jarak, di mana syarikat Realbyte Computer Supply terletak di Selangor, manakala Abang PC Nilai dan Seremban 2 IT Avenue terletak di Negeri Sembilan. Faktor jarak penting kerana ia juga menjimatkan kos dan masa melalui kos perhantaran yang lebih dekat. Faktor kedua adalah faktor harga. Walaupun setiap syarikat menyediakan LCD dan skrin dengan harga model yang sama mengikut pasaran, di antara tiga syarikat tersebut, Realbyte Computer Supply menyediakan komputer desktop yang berjenama Dell dengan harga yang murah. Akhir sekali, penutup bagi projek ini. Sebagai kesimpulan, proses memperoleh barang perlu dilaksanakan secara sistematik, bermula daripada perancangan keperluan, pemilihan pembekal dan penilaian tawaran. Faktor harga dan masa menjadi keutamaan dalam keseluruhan proses ini. Harga penting kerana ia menentukan kos keseluruhan operasi pada masa yang sama. Faktor jarak juga sangat penting kerana ia mempengaruhi kelajuan penghantaran, kos logistik serta kerosakan semasa transit.